Asyik sebut komunis tapi tahu ke sistem mereka? Johor kini sedang menghadapi pilihan raya negeri dan apabila bahang pilihan raya semakin panas, cyber trooper pun mula bergerak. Penyokong parti mula berkempen dan label-melabel mula berterbangan di media sosial. Macai, walaun, walanon, liberal, ekstrim dan macam-macam lagi. Dan yang pasti akan muncul satu perkataan, komunis. Kalau parti itu menang, Malaysia akan jadi negara komunis. Kalau parti ini menang, negara kita akan jadi liberal. Saya ada satu soalan. Berapa ramai yang mengutarakan perkataan tersebut tahu tentang sistem komunis yang sebenarnya? Adakah kita sekadar mengulang apa yang orang lain katakan? Saya percaya kalau kita nak kritik sesuatu sistem itu, kita sepatutnya ada ilmu tentang perkara itu terlebih dahulu. Saya bernasib baik kerana pernah belajar di luar negara selama beberapa tahun dan sepanjang saya berada di sana, saya telah mendapat pelbagai pendedahan. Ada satu perkara yang benar-benar mengejutkan saya, iaitu universiti saya ada 2 orang pemimpin. Mula-mula saya nampak perkara ini, saya pun hairan. Bukankah Presiden Universiti sepatutnya jadi pemimpin tertinggi bagi organisasi tersebut? Kenapa perlu seorang lagi setiausaha parti yang memegang tampuk kepimpinan? Rupa-rupanya itu adalah keistimewaan ciri pentadbiran di negara China. Dan dari situlah saya memahami bahawa sistem politik mereka jauh lebih kompleks daripada sebuah label yang ringkas, iaitu komunis. Semakin lama saya tinggal di China, saya sedar perkara ini bukan sahaja berlaku di universiti, malah di pelbagai tempat dan organisasi dalam kementerian, hospital, kerajaan tempatan, universiti awam, bank milik kerajaan, syarikat milik kerajaan atau state owned enterprise SOE dan juga pelbagai institusi awam. Kita akan lihat 2 struktur kepimpinan. Yang pertama ialah ketua pentadbiran. Contohnya Presiden Universiti, Datuk Bandar, Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, pengurus besar. Mereka ini menguruskan operasi harian pentadbiran. Tetapi pada masa yang sama, ada seorang lagi, iaitu setiausaha parti ataupun kita panggil parti sekretari. Peranan setiausaha parti ini bukan untuk mengurus operasi harian pentadbiran ataupun organisasi tersebut, tetapi mereka memastikan organisasi tersebut sentiasa bergerak selaras dengan dasar dan kepimpinan Parti Komunis China ataupun Communist Party of China. Dalam banyak institusi kerajaan, universiti awam dan juga syarikat milik kerajaan, setiausaha parti lazimnya merupakan pemimpin politik yang berpengaruh, manakala ketua pentadbiran memberi tumpuan kepada pengurusan organisasi. Ketika itu barulah saya mula faham, di China parti bukan sahaja sekadar membentuk kerajaan. Parti juga merupakan sebahagian daripada struktur pentadbiran negara dan sistem itu sangat berbeza dengan keadaan di Malaysia. Untuk memahami perkara ini, kita perlu melihat sedikit sejarah. Pada tahun 1949, selepas Perang Saudara China, iaitu peperangan antara Kuomintang dengan Parti Komunis, Republik Rakyat China telah ditubuhkan. Sejak itu, Parti Komunis China menjadi parti memerintah ataupun kerajaan. Di Malaysia pula mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen, di mana pertandingan pelbagai parti politik. China pula hanya dipimpin oleh Parti Komunis China. Walaupun China mengiktiraf beberapa parti politik yang lain, parti-parti tersebut tidak bersaing untuk mengambil alih kerajaan. Tidak seperti apa yang berlaku di Malaysia hari ini. Falsafah mereka ialah negara lebih stabil apabila kepimpinan negara diterajui oleh satu parti yang boleh merancang dasar untuk tempoh yang panjang. Sebab itulah struktur parti diwujudkan di organisasi penting negara tersebut. Sama ada kita bersetuju ataupun tidak, itu adalah sistem yang mereka pilih. Jadi persoalan dia, betul ke di bawah pemerintahan komunis ini ataupun kita kata pemimpin mereka adalah seorang diktator, betul ataupun tidak rakyat China tidak mengundi dalam pilihan raya? Ramai yang kata negara diktator ini tidak memberi peluang kepada rakyat untuk mengundi dalam pilihan raya. Sebenarnya mereka mengundi, tetapi sistem mereka tidak seperti apa yang dilaksanakan di Malaysia. Mereka menggunakan sistem Kongres Rakyat ataupun People's Congress System, di mana rakyat mengundi secara langsung wakil
ke Kongres Rakyat ataupun People's Congress di peringkat pekan dan daerah. Selepas itu, wakil-wakil ini akan memilih wakil untuk ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Proses ini berterusan sehinggalah Kongres Rakyat Kebangsaan ataupun dipanggil sebagai National People's Congress. Kongres Rakyat Kebangsaan ataupun People's National Congress merupakan badan perundangan yang tertinggi. Antara fungsinya ialah untuk meluluskan undang-undang, meluluskan pindaan perlembagaan serta memilih atau meluluskan beberapa jawatan utama negara mengikut sistem China. Jadi hakikatnya rakyat China memang mengundi, tetapi mereka tidak memilih ataupun mengundi presiden secara langsung seperti yang mana kita faham banyak dilaksanakan di negara-negara lain. Bagaimana pula dengan Malaysia? Malaysia menggunakan sistem yang lebih mudah dan mudah difahami. Rakyat memilih ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ADUN, ataupun rakyat juga akan memilih ahli parlimen. Parti atau gabungan yang memperoleh majoriti akan membentuk kerajaan mudah, dan daripada majoriti itu lahirlah Perdana Menteri, Menteri Besar dan juga Ketua Menteri. Ringkasnya, rakyat memilih wakil. Wakil menentukan kerajaan. Mungkin ada di kalangan anda akan bertanya, bukankah Malaysia pun ada campur tangan politik? Ya, kerajaan yang memerintah memang boleh melantik pengerusi syarikat GLC ataupun syarikat berkaitan kerajaan. Ada yang terdiri daripada ahli politik, ada juga yang merupakan bekas penjawat awam atau tokoh korporat. Tetapi di sinilah perbezaannya. Di Malaysia, pelantikan dibuat oleh kerajaan yang memerintah, dan jawatan ini bukanlah satu jawatan rasmi parti politik yang diwujudkan dalam setiap kementerian, universiti atau hospital dan juga GLC. Kalau kerajaan bertukar, pengerusi GLC pun bertukar, kebiasaannya lah. Di China pula, setiausaha parti merupakan sebahagian daripada struktur rasmi dalam organisasi tersebut. Ini termasuklah organisasi dalam kerajaan, institusi awam, syarikat milik kerajaan dan sebagainya. Ringkasnya, Malaysia mempunyai pelantikan politik. China mempunyai struktur parti dalam organisasi. Kedua-duanya melibatkan unsur politik, tetapi mekanismenya tidak sama. Saya tidak menghasilkan video ini untuk menyatakan mana-mana sistem adalah lebih baik daripada yang lain. Saya juga tidak mengata Malaysia patut mengikuti apa yang dilaksanakan di negara China, sebab kita memang bukan menggunakan sistem mereka. Tujuan saya lebih mudah, iaitu saya mahu kita berhenti menggunakan sesuatu label tanpa memahami maksud sebenarnya. Hari ini, perkataan seperti komunis sangat mudah digunakan, tetapi saya rasa lebih sukar untuk mencari orang yang benar-benar memahami bagaimana sesuatu sistem itu berfungsi. Pengalaman saya tinggal di China mengajar saya satu perkara: kalau kita mahu memuji atau mengkritik sesuatu benda, biarlah ianya dibuat berdasarkan kefahaman dan bukan sekadar slogan. Ini kerana masyarakat yang matang bukanlah masyarakat yang paling kuat melaungkan sesuatu label, tetapi masyarakat yang tahu apa yang mereka ungkapkan atau katakan. Itu saja untuk video ini. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan share.